Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini merupakan hari Selasa 28 Oktober 2025. Cili Kasih Taruk punya YouTube page ni dah cecah 107,000 ya. Terima kasih kepada semua subscriber. Okey, diharap anda dapat share lagi dan bagi, mintalah kawan-kawan apa nama dia, saudara mara apa semua suruh subscribe channel ni. Dan di kesempatan ini juga tuan-tuan dan puan-puan ya, saya nak share satu video yang saya rakam sendiri daripada ZRA Stream. Tuan Haji Zainal, saya minta maaf ya, saya ambil video ni, saya record untuk nak sebar luaskan supaya rakyat Malaysia ni faham tentang two state solution. Saya minta izin Tuan Haji untuk berkongsikan kepada semua rakyat Malaysia, malah kalau sesiapa saja yang faham bahasa Melayu di seluruh dunia. Okey, anda saksikan video ni. Nanti kat belakang nanti saya cakap lagi. Alright, silakan tengok. Satu adalah ceasefire, di mana kemudian ceasefire ni ada 20 perkara. Sebahagian daripada ceasefire 20 perkara ni menjadi keadaannya tergantung. Tergantung ni maksudnya tidak ada penyelesaian mutlak, kerana dia dipanggil sebagai ceasefire bersyarat dan berjalan secara berperingkat. Oleh kerana ceasefire ini hanya ditandatangani oleh Amerika sebagai penaja, disertai oleh Mesir dan Qatar sebagai negara penganjur, dan kemudian disertai oleh Turki, kerana dalam sesi-sesi lebih 40 perjanjian dalam 40 pertemuan yang gagal mencapai ceasefire ni tiada Turki. Tapi Turki masuk apabila kedudukan Hamas terbelah dua, kerana setiap kali kerana ada kejadian Hamas berkumpul di Gaza, di Doha, serangan dilaksanakan. Maka itu kedudukan Hamas terpecah dua, di mana pemimpin Hamas yang kanan, Khalil Al-Hayya, berada di Turki. Manakala pemimpin orang lagi yang juga kanan, iaitu Khalid Meshan, berada di Qatar. Oleh kerana mesyuarat ni adalah sangat mempunyai kerahsiaan yang tinggi, maka dua wakil dibenarkan masuk, iaitu yang mewakili Khalid Al-Hayya, Hamas yang berpangkalan di Turki. Maka Turki masuk. Jadi jadilah perjanjian 4 perkara, yang mana dalam stream saya dengan Tuan Syed Azwan malam tu, seorang tu masuk dengan mengatakan saya sebut salah fakta bahawa perjanjian oleh Hamas. Macam mana kita nak faham perjanjian ni? Kerana perjanjian ni ditandatangani oleh Amerika, ditandatangani oleh Mesir, ditandatangani oleh Turki dan ditanda oleh Qatar. Mana Hamasnya? Maka masuklah orang dengan mengatakan ada kekeliruan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Qatar dan juga Turki dan Mesir dengan mandat Hamas. Kena dapat persetujuan Hamas barulah ditandatangani. Sebab tu kalau tuan-tuan kata saya salah fakta dengan mengatakan Hamas menandatanganinya, mana perjanjian Hamas? Jawapan dia senang je. Kalau Hamas tidak bersetuju dengan perjanjian ni, siapa yang melepaskan 20 tebusan? Takkanlah Hamas nak lepaskan 20 tebusan kalau dia tak tanda tangan. Berarti apa tanda tangan yang disampaikan oleh kumpulan yang dimandatkan oleh Hamas, iaitu Turki, Qatar dan Mesir. Hamas mandatkan. Maka dari segi tindakan tu, di mana apabila perjanjian ditandatangani, masuklah fasa 1. Fasa 1 perjanjian ni adalah Hamas harus membebaskan. Fasa 1 untuk Israel dulu, dia kena keluar ke garisan kuning. Jadi sebelum perjanjian, Israel telah mengepung kawasan garis biru. Okey, garis biru. Nak laksanakan perjanjian, Israel kena undur dulu ke garis kuning. Bila Israel dah undur ke garis kuning ni, nampak apa maksud garis-garis ni? Kepungan. Kepungan biru sempit. Dia kena keluar ke kepungan kuning. Kepungan kuning ni dipanggil garis 58%. Apa maksud garis 58%? Garis 58% tu dikosongkan tanah Gaza 58% sebagai kawasan bebas orang Palestin bergerak. Okey. Dalam perjanjian ni, nak dapatkan Israel berundur ke garisan kuning 58%, syarat untuk Palestin, Hamas mestilah membebaskan 20 tahanan hidup orang Israel. Okey, dekat garisan ni barulah dapat. Akhirnya ada satu benda yang gagal dipenuhi, iaitu di mana perjanjian yang bersifat 1 hari 24 jam kali dengan 3 hari 72 jam tambahan 48 jam. Berarti ada 6 hari ya. Ingatlah perjanjian ni bila Israel undur, Israel mesti undur 24 jam. Daripada garis biru buka garis ni ke garis kuning. Dalam Israel berundur 24 jam, dalam perjanjiannya diberikan tempoh pada Hamas 6 hari untuk membebaskan 20 tahanan hidup dan memulangkan 28 mayat. Bila saja 20 tahanan hidup dibebaskan dan mayat yang nak dicari itu tidak mencukupi kerana tempatnya, kerana nak galinya payah,
Dan sebahagian daripada mayat tu sukar diambil kerana tiada kemudahan untuk Hamas menggali kawasan-kawasan yang dibom. Maka akhirnya lepas tamat tempoh 1 hari, campur dengan 3 hari, campur dengan tambahan 2 hari, 6 hari ni, Hamas gagal penuhi. Maka Israel yang jahat ini menggunakan helah bahawa dia dah berundur. Dia penuhi dah syarat pertama, biru pergi ke kuning. Sekarang dia kata Hamas tak penuhi. Dia tak mau ambil faham, kata tempoh yang diminta 6 hari itu tidak membolehkan ruang Hamas menemui semua mayat yang ada. Apa yang kita dapat pengajaran daripada perjanjian ni adalah barulah kita tahu. Rupanya selain daripada Hamas menyimpan mayat, selain daripada Jihad Islam menyimpan mayat, barulah kita dengar Popular Front Liberation Party juga menyimpan mayat. Ini perkara-perkara baru yang saya pun bagi tahu, saya dah pun bagi tahu. Rupanya sebahagian mayat disimpan oleh sayap perjuangan yang baru. Dia ni sayap lama. Popular Front Liberation Palestin ni, dia syarat lama, dia kumpulan lama. Saya tak sangka dia berada dalam tanah Gaza. Bila dalam perjanjian ni, Popular Front juga mengatakan mereka cuba membantu untuk mendapatkan kumpulan mayat yang tak dapat ditemui. Berarti Israel menggunakan alasan ni. Dia kata Hamas sengaja lambat memulangkan 28, baru bagi 12. Hari pertama bagi 9, kemudian kita bagi 2, kemudian bagi 1, baru dapat 12. Bila dapat 12, dia ada alasan. Ni 16 lagi mana? Kami dah berundur. Maka dia cuba menuduh Hamas telah pun violation. Violation ni melanggar perjanjian ni. Ini tuan-tuan kena faham dulu kenapa berlaku 48 pelanggaran ceasefire oleh Israel atas alasan Hamas gagal memenuhi syarat 1 campur 3 hari, campur 2 hari. Syarat 1 yang pertama, Israel kena undur keluar. Bila Israel undur keluar, Hamas kena cepat-cepat cari mayat. Tapi Hamas telah membuat satu keputusan untuk menunjukkan kejujuran dia dalam memenuhi perjanjian ini dengan melepas dulu yang hidup. Yang hidup ni kami dah jumpa, kami lepaskan. Oleh kerana Hamas tak lepas 7, tak lepas 6, tak lepas berapa. Kenapa? Kerana Hamas mengalami masalah bangunan yang telah pun musnah serta mayat yang telah pun mati lebih awal. Kerana perang ni 740 hari barulah ada ceasefire. Hamas gagal memulangkannya. Israel mengulang-ulang perkataan bahawa tidak memulangkan mayat orang dia yang terbaki lagi 16 orang adalah tanda tanda Hamas telah gagal memenuhi ceasefire. Kerana dia dah berundur, mayat dia tak dapat, maka dia melancarkan serangan. 48 serangan yang dianggap melanggar ceasefire. Cuma dia langgar di mana? Dia langgar di luar garis kuning. Di luar garis kuning yang belum lagi dibagi. Garis kuning mesti berarti faham dulu, jangan naikkan komen banyak. Perjanjian yang terpakai sekarang hanyalah Israel akan masih berada di atas garisan kuning. 58% je tanah Gaza dibebaskan. Berarti orang Gaza masih belum boleh bergerak di luar garis kuning. Bila saja Israel mendapat peluang, 6 hari ni Hamas gagal menyerahkan baki mayat yang sedang dituntut 16 tu, maka dia kata ini violation. Dia mulalah melancarkan serangan. Dia lancarkan serangan dengan menuduh. Tuduhan dia tu adalah asas dia, sebab dalam waktu perjanjian mereka membuat penilaian mayat boleh ditemui dengan mudah. Tapi apabila perjanjian berjalan, barulah tahu mayat rumit ditemui kerana sebahagian kawasan, kerana kedudukan perang ni dia besar, banyak kumpulan perang. Kita baru tahulah sekarang ni Popular Front Liberation Party yang diasaskan oleh George Habas dan juga oleh marhum Ghassan Nafani ni, parti dia terlibat rupanya. Mereka juga membantu Hamas menyimpan mayat dan juga tebusan. Maka sekarang ni ketiga-tiga parti ni minta bantuan daripada Amerika taruh, juga minta bantuan Turki, Mesir dan juga minta bantuan Qatar. Maka Turki dan Mesir menghantar pasukan dalaman, iaitu pasukan DNA dia untuk cari mayat ni, buat pengesanan, hantar cepat-cepat pada Israel. Untuk tuan-tuan faham yang mana tuan-tuan dah hilang keyakinan kata ceasefire ni. Tuan-tuan kata ceasefire ni Israel dah langgar perang, Israel dah langgar syarat, tak guna lagi ceasefire. Apa ni faham? Ceasefire ni adalah titik lemah dia. Titik lemah dia adalah kerana unjuran pasukan yang melaksanakan draft ceasefire ni, dia yakin 6 hari boleh. Mula-mula sehari Israel mesti berundur, mereka minta 3 hari untuk ambil mayat. Kemudian Trump tambah 2 hari di bawah jaminan Amerika. Lepas 6 hari ni semua tak dapat juga temui kerana ada banyak kekangan. Satu adalah kumpulan yang menyimpan mayat-mayat ni ramai. Sebahagian daripada mereka yang menyimpan mayat ni mungkin telah syahid, atau sebahagian kawasan mayat ni disimpan ni termusnah dan ada timbunan batu bata yang sangat rumit untuk dikendalikan.
Maka Israel gunakan alasan tu. Jadi saudara kena faham 48 pelanggaran ni untuk berlaku adil dan tuan-tuan faham dia berkaitan dengan kegagalan Hamas memulangkan 16 mayat. Oleh kerana Israel ini jahat, dia tunggulah saja apa saja yang kurang dalam perjanjian ni. Itu saya jelaskan dulu untuk tuan-tuan faham. Apa yang kita doakan sekarang? Harapan kita adalah mayat ni segera ditemui, baru boleh masuk fasa kedua. Fasa kedua adalah dengan pulangnya, dengan Israel undur garis kuning, Hamas serah semua mayat, maka 600 trak bantuan sehari dapat masuk. Jadi sekarang ramai pula orang bercerita. Mana perjanjian ni tipu, trak bantuan hanya masuk 300 je. Daripada jumlah 10 hari patut 6,000, tapi trak bantuan hanya masuk lebih kurang 1,050. Sepatutnya satu hari dapat 2,000 tan makanan, sekarang dapat 780 tan makanan. Untuk saudara faham bahawa dalam perjanjian ni trak makanan sepatutnya tak boleh masuk. Di mana pengunduran Israel sampai ke garis kuning ditukar dengan pemulangan mayat. Lepas pemulangan mayat, barulah Israel buka pintu sempadan untuk trak masuk. Oleh kerana telah berlaku pengurangan pemulangan mayat, Israel ni dia tutup pintu sempadan, tapi ditekan oleh negara-negara yang sedang berunding termasuk Amerika. Buka pintu sempadan. Maka pintu sempadan ini kenapa? Jumlah traknya tak capai 600 trak sehari kerana Israel masih ada lagi benda yang dia boleh jadikan alasan. Bahawa dia telah berundur ke garis kuning tapi dia tak dapat pemulangan semua mayat. Maka atas sebab itulah dia mencari pasal dengan satu perkara yang dia ada ground. Dia ada asas lah. Pasal perjanjian ni kata 1+3+2. Tapi Alhamdulillah, walaupun dalam perjanjian ni selepas pulang mayat baru pintu dibuka. Sekarang mayat tak cukup, pintu dibuka, tapi dengan jumlah makanan yang berkurangan. Maka itu kalau tuan-tuan nak membawa cerita naratif mengatakan perjanjian ini penipuan, perjanjian ini menyebabkan trak makanan masuk dengan jumlah tak mencukupi, Israel menipu, Mesir tak bekerja sama. Tuan-tuan kena faham dulu, asas dia sepatutnya zero trak. Sepatutnya asas dia adalah zero trak, tapi tetap dapat masuk. Di mana sampai semalam 1,050 trak. Tak capailah 10 hari 6,000 trak kerana kita belum pulangkan. Kita guna perkataan kita lah sebab kita memihak pada Palestin ni. Okey, itu yang saya nak jelaskan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas. Sebab nanti bila trak tak masuk, semua orang akan kata perjanjian ni palsu. Nanti bila trak tak masuk, tuan-tuan akan kata Mesir tak bekerja bersungguh-sungguh. Trak tak masuk, tuan-tuan akan kata Hamas ditipu hidup-hidup dalam perjanjian ni dengan membebaskan 20 orang, dengan masuk ke dalam perjanjian yang dibawa oleh broker dia iaitu Mesir, Turki dan juga Qatar untuk diperbodohkan oleh Israel. Tidak. Dalam perjanjian dia, fasa 1, Israel berundur ke garis kuning, maka garis yang dapat diduduki oleh orang Palestin di atas tanah Gaza adalah 58%. Lepas saja 58% ni ditukar dengan apa? Ditukar dengan semua 20 tahanan hidup, 28 mayat yang mesti dipulangkan. Timbul masalah, mayat tak dapat. Tak ada mayat ni tak dapat dalam jumlah. Maka Israel kata, kalau ikut tak boleh masuklah trak ni. Kita bersyukur dulu. Di tengah-tengah trak ini tak sewajarnya dibenarkan masuk, Allah masih mudahkan keadaan dengan 1,050 trak dapat masuk. Dan sekarang PBB yang memihak kepada Hamas mendesak supaya Amerika menekan Israel dengan membenarkan makanan ini masuk tanpa menggunakan alasan 16 mayat ni. 16 mayat ni. Maka timbullah sekarang bagaimana nak memandatkan perjanjian ni. Jadi masuk dalam fasa yang seterusnya. Di mana pada minggu depan, hujung minggu ni usul akan dibaca. Dengar, jangan komen. Sekali tuan-tuan tak faham pula ni, usul akan dibaca. Pertama kali perjanjian ni ditandatangani 4 negara. Kemudian pada 25 hari bulan Ogos, 25 hari bulan selepas perjanjian ditandatangani pada 10 hari bulan, kemudian pada 16 hari bulan Oktober, satu perjanjian telah dibuat dipanggil perjanjian Gaza Peace 2025 dianjurkan di Mesir. Dalam Gaza Peace ni saya dah cerita dah bahawa ada 17 negara yang dijemput termasuk Indonesia dan Pakistan, India, Armenia, Azerbaijan dan negara-negara yang adalah pemegang taruh. Kemudian 3 pertubuhan masuk, iaitu 3 negara-negara Islam yang mewakili 22 negara Islam, diikuti oleh Kesatuan Eropah yang mewakili 26 negara Eropah dan juga PBB, Antonio Guterres. Masuk dalam perjanjian ini merancang pembangunan masa depan Mesir. Ingat satu tadi saya kata perjanjian 4 negara. Berlaku di mana? Ditandatangani di Kairah.
Lepas ditandatangani di akhir 10 hari bulan, Trump nak pembabetan negara menjadi lebih banyak. Dianjurkan Gaza Peace Summit 16 hari bulan, di mana dianjurkan di Sheikh Al-Sham, Syam Al-Sheikh di Mesir. Daripada Syam Al-Sheikh di Mesir ni, dia orang timbul satu resolusi untuk membina pembangunan Gaza jangka panjang. Faham tadi, perjanjian adalah perjanjian ceasefire saja. Ceasefire berarti dia tidak ada tarikh luput. Bila pergi kepada Gaza Summit, ada tarikh dia, iaitu perjanjian ini kekal. Tak boleh lagi Israel menyerang tanah Gaza dalam perjanjian panjang. Cuma perjanjian ini nak dimandatkan macam mana? Maka pada minggu depan, dua negara besar, iaitu mandat akan dibawa secara bersama ke Majlis Keselamatan. Ingat tadi bab two-state solution kita cerita United Nations General Assembly, Perhimpunan Agung di Majlis Keselamatan. Tonton, nanti saya bagi tarikh, nanti Majlis Keselamatan tu tonton live je. Tonton live dia daripada Al Jazeera, YouTube. Senang, tonton dapat tengok. Bagaimana orang bentang usul, macam mana pengundian dibuat, macam mana pengujahan dibuat. Maka sekarang ni draft yang sedang untuk diluluskan di peringkat Majlis Keselamatan supaya dia menjadi perundangan yang dipatuhi oleh Israel. Draft ni akan ditulis oleh Perancis dan juga oleh United Kingdom. Draft ni nanti akan ada satu benda yang tuan-tuan tak suka. Dalam draft tu Amerika akan letakkan perkataan Hamas adalah punca yang melambatkan, ataupun Hamas adalah apa-apa akan ada masalah dia. Tapi jangan baca bahagian draft tu. Baca bahagian draft tu di mana usaha untuk membolehkan pelaksanaan perjanjian ni dibuat adalah membenarkan. Ni PBB akan lulus, United Nations Security Council akan meluluskan usul. Usul yang pertama, membenarkan tentera Turki dan tentera Mesir masuk ke dalam Gaza. Bukan untuk berperang dengan Israel, tapi menguatkuasakan pembangunan jangka panjang Gaza. Dalam mandat tu juga nanti akan disebut fasa Turki akan menjadi pentadbir bersama pembangunan Gaza. Pentadbir bersama dengan siapa? Dengan PBB. Akan ada klaus itu. Perancis saya bagi tahu dia akan masukkan klaus. Bagi mengelakkan masalah birokrasi dalam PBB, takut berlaku kelewatan kewangan apa semua, dimandatkan duit yang didanai untuk pembangunan semula Gaza ditadbir terus oleh Turki. Kalau tidak nanti lambat. Jadi kata dia orang dah faham tentang birokrasi ni. Jadi dia orang kata dana yang disumbangkan oleh negara-negara pendana 70 bilion USD ni duduk dekat PBB tapi disalir ke Turki bagi membolehkan proses pembangunan Gaza didapat dibuat dengan cepat. Cuma saudara harus faham, setiap kali pembelaan ke atas Gaza dibuat, Hamas ni kena diletakkan juga dalam perjanjian tu sebagai memihak kepada Israel. Kadang nanti saya kata resolusi ni tak adil untuk dia. Semua berkenaan dengan Gaza. Maka resolusi ni akan sekali lagi mencela Hamas. Celaan ke atas Hamas sebagai orang yang menyebabkan ni Hamas akan dituduh tu macam-macam. Kita tak tahu ayat dia nanti. Tapi tuan-tuan kena faham mulai sekarang bahawa Hamas dikambing hitamkan untuk membolehkan Gaza menerima manfaat. Jadi kalau tuan-tuan baca di mana-mana pun sekarang, tuan-tuan jangan kata Mesir belot, tuan-tuan jangan kata Turki belot kerana perjanjian ini telah mencela banyak nama Hamas. Kerana satu perjanjian yang nak dibuat untuk dimandatkan di PBB, Amerika perlu menjaga semua pihak. Kerana Amerika ni dia pro-Israel. Tapi okeylah kalau sekarang ni untuk masa depan Gaza, dia nak pro-Gaza. Maka timbullah perapa di sini dua perkara yang saya nak tuan-tuan faham. Celaan ke atas Hamas, manfaat ke atas Gaza. Kena faham ni. Celaan ke atas Hamas, manfaat ke atas Gaza. Untuk dapat manfaat ke atas Gaza, celaan ke atas Hamas perlu dimasuk dalam deklarasi ini kerana itu sifat Amerika. Berarti bila tuan-tuan baca deklarasi yang akan dibentangkan oleh PBB di mana Amerika telah memberi jaminan dia akan mengundi. Dia akan mengundi. Jadi bila tuan-tuan masuk, faham betul-betul. Besok akan keluar persoalan yang tuan-tuan akan tanya balik. Ni Hamas Hamas dibubarkan. Ini adalah satu yang tak adil, tak tu begini. Hamas akan dikambing hitamkan kerana perlu kambing hitam untuk membolehkan Gaza diselamatkan. Yang mana saya bagi tahu dekat tuan-tuan, Gaza akan kekal di situ. Hamas tak ada parti baru boleh datang. Kerana perjuangan orang Palestin tidak bermula hanya pada era Hamas. Perjanjian perjuangan orang Palestin bermula 1956 dengan 8 gabungan sayap perjuangan. Palestinian Liberation Organization yang ditubuhkan pada 1956 ni mana ada datang dia PLO ni. PLO ni datang apabila Yasser Arafat menubuhkan Fatah. Kemudian ada grup lain menubuh Palestinian Socialist, macam-macam lah. Dia orang bergabung 8 ni, mereka bentuk PLO. Jadi PLO tu sendiri telah membuktikan sejarah Palestin daripada tahun mereka nak masuk perang tahun 1956 tu, dia orang nak masuk perang Swiss.
Mereka adalah gabungan badan-badan yang berjuang yang bersetuju dengan cadangan Arafat. Mari kita duduk di bawah satu bendera. Jadi nanti bila balik masuk nanti, tuan-tuan kena pandai meletakkan pinggan mana yang bermaksud Hamas dan periuk mana yang bermaksud Gaza. Hamas akan dikambing hitamkan lagi dengan mengatakan resolusi ini akan minta Hamas disarm. Hindu resolusi ini akan meminta pemimpin-pemimpin Hamas yang Israel tak nak keluar daripada tanah Gaza. Tuan-tuan kena faham bahawa antara kita nak faham pinggan Hamas yang kita nak selamatkan dan juga periuk Gaza, maka manfaatnya ambil dulu periuk Gaza. Supaya orang Gaza ni di atas satu clause menghina Hamas, akan ada 6 clause menyelamatkan Gaza. Bantuan makanan disegerakan masuk, Turki akan menjadi negara yang akan mengendalikan pembangunan semula Gaza, pintu Rafah untuk tujuan perubatan akan dibuka, rakyat Rafah yang lari semasa perang akan dibenarkan masuk. Jadi kita mungkin kehilangan pinggan Hamas. Kita penyokong Hamas akan rasa alamak, Hamas akan disarm. Tapi hanya dengan hilang pinggan Hamas je kita boleh dapat periuk Gaza. Maka tak kajilah maslahat dekat situ. Bahawa tak akan ada semua kita menang. Tapi adalah lebih baik kalau Gaza menang. Walaupun di atas kertas Hamas kalah. Sebab Gaza tak boleh ada 2. Hamas boleh ada sampai 10. Bubar Hamas ni, tubuh lagi persatuan lagi. Tubuh lagi gerakan, tubuh lagi gerakan. Gaza ada dekat situ je, tak boleh ganti. Tanah Gaza itulah tanah Gaza. Berarti kalau periuk perjanjian ini memulangkan Gaza dan kemudian pinggan Hamas hilang, maka tuan-tuan orang yang berakal akan mengkaji benda mana. Nakkan periuk lah. Sebab ini rakyat Gaza, 2.3 juta orang. Yang terancam dibunuh hari-hari adalah Gaza. Kalau kita kehilangan Hamas, sejarah membuktikan Palestin boleh menubuhkan parti baru. Tapi Palestin tak boleh dapat Gaza baru. Itulah Gaza yang ada. Jadi besok bila tuan-tuan dah faham tentang perjanjian ni, tentang Hamas disarm, Hamas dibubarkan, tuan-tuan harus faham pinggan kita hilang untuk dapatkan periuk. Supaya Gaza ni selamat. Orang-orang Palestin yang nak berjuang, bukan mula berjuang dengan adanya Hamas. Orang Palestin dah berjuang dulu. Sayap yang bersifat nasionalis berjuang di nama bawah PLO. Sayap yang masa itu dia bersifat sosialis dipanggil sebagai Front Popular tu, yang saya kata terkejut Front Popular ada sekarang. Rupanya Front Popular ada bersama Hamas. Syukur Alhamdulillah kerana mereka menyokong Hamas dalam pembentukan kerajaan 2006. Kita pun dah tak tahu dah Front Popular bagaimana. Rupa-rupanya sebahagian daripada mayat yang sekarang ada sedang dicari ini di bawah Front Popular. Berarti Front Popular tidak diharamkan. Dia adalah parti. Front Popular ni adalah parti yang menyokong Hamas. Walaupun kita tak berapa sokong dasar dia kerana Front Popular ni dasar dia adalah lebih liberal. Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan ambil maklum bahawa Hamas bermula 93. Parti-parti yang lebih tua adalah Fatah. Parti-parti yang lebih tua adalah parti Palestinian Liberation Democratic Party. Front Popular Liberation Palestine. Dia ada 8 parti dalam tu. Jadi supaya tuan-tuan faham, bila besok di mana tuan-tuan dapat membezakan dalam kes ni, hilanglah Hamas daripada meja Palestin. Gaza masih ada. Tapi untuk membeningkan benda ni, pening keluar tak apa. Pakai Panadol keluar. Tuan-tuan kalau pening, berarti tuan-tuan tak berminat dengan isu ni. Kenapa duduk kat sini? Pergi keluar lah. Saya heran masuk-masuk pening. Berarti tuan-tuan punya otak cetek dan tak boleh faham tentang sejarah Palestin. Jangan masuk. Tuan-tuan tak ada sifat ihsan tentang Palestin. Tuan-tuan buang masa dengan saya buat apa? Pergi keluar main dengan kucing. Okey, senang. Tak dia masuk pula pening lah. Berarti otak banyak tu je. Jangan pergi tempat yang memerlukan banyak otak. Memang pening. Tak semua orang dilahirkan dengan otak besar. Ada orang dilahirkan dengan otak saiz dia segenggam je. Yang dia boleh faham kisah kahwin cerai artis. Apa dia ikutkan kahwin cerai artis? Kita sedang bercerita sekarang ni adalah masa depan Islam. Faham Okey, keluar. Lepas tu saya jelaskan pada tuan-tuan, besok bila tuan-tuan lihat perjanjian ni, tuan-tuan akan faham bahawa satu, apabila usul yang telah pun berada di luar PBB akan di PBB kan. Nanti tuan-tuan tanya dekat saya pula, apa yang akan membezakan kalau perjanjian ni hanya kekal sebagai perjanjian 4 negara, dinaik taraf menjadi Gaza Summit, Gaza Peace Summit, sekarang nak bawa ke PBB. Bila bawa ke PBB, resolusi dia itu bertaraf undang-undang dunia. Senang, ayat saya pakai. Nanti bila Perancis dan juga United Kingdom membentangkan resolusi, bererti resolusi itu menjadi undang-undang dunia. Israel kena patuh. Kerana Amerika nakkan perlindungan, Amerika tak larat dah kalau dia tak boleh kontrol Israel. Maka untuk pertama kali Amerika bersetuju. Dan dia mandatkan kepada negara besar. Dia mandatkan kepada negara besar iaitu United Kingdom dan juga Perancis yang menyokong summit ni, kerana kedua-dua negara ni hadir dalam summit untuk banner draft.
Tapi draft ni kita tahu akan penuh pencelaan, akan penuh dengan kesalahan ke atas Hamas. Tapi di bawah draft tu akan ada manfaat kepada Palestin. Kalau tuan-tuan baca selapis, tuan-tuan akan masuk dan marah. Perjanjian ini menyebabkan Hamas akan hilang daripada bumi Gaza. Perjanjian ini akan menyebabkan Hamas akan dianggap penjenayah. Perjanjian ini akan menyebabkan Hamas dibubarkan. Saya katakan tadi, periuk Hamas, pinggan Hamas hilang, periuk Gaza dibuka. Orang Gaza boleh makan. Itu saya pakai periuk. Orang Gaza dapat balik rumah dia. Tapi Hamas ni boleh diganti. Datanglah generasi baru yang kemudiannya akan menubuhkan badan baru. Sebab tu Hamas kata dalam perjanjian 20 perkara dia setuju disam. Dia dibubarkan. Tapi Hamas tak nak bubar sekarang. Kerana Hamas tak mahu kerajaan yang ditubuhkan sekarang ni adalah kerajaan boneka. Kalau tiba-tiba Hamas menjadi terlampau baik, dia kata dia bubar sekarang. Tiba-tiba dilantik orang boneka. Tak boleh. Hamas kata kami hanya akan berundur setelah kami nak melihat siapakah kerajaan yang akan menggantikan kami. Berarti adalah Hamas punya pendirian. Kalau dia bubar dalam 20 perkara, dia main ikut dia. Dia lepaskan tahanan, dia pulangkan mayat, dia ikut semua. Tapi kenapa Hamas tak mau mengikut bab dibubarkan? Kerana kata Hamas, kami hanya akan bubar. Ini pandai Hamas dalam rundingan ni. Apabila kerajaan baru yang dipilih ni, kami yakin mewakili Palestin berdaulat. Sebab tu perjanjian 20 perkara ni menjadikan fasa pelaksanaan dia berperingkat-peringkat. Kerana Hamas juga pandai dalam perjanjian. Buying time Hamas tu. Kita tak pergi sekarang. Kalau kita pergi sekarang je, Amerika dictate perjanjian ni, dia pun lantiklah orang-orang yang kemudiannya menjadi seperti Afghanistan. Afghanistan, dia pergi jatuhkan Afghanistan, dia lantik seorang CEO yang pernah bekerja dengan company dia. George Bush lantiklah Hamid Karzai. Jadi Hamas tak mahu ini berlaku. Maka Hamas tunggu sampai dia kata kerajaan baru yang akan mengambil alih Gaza baru di bawah perjanjian apa yang dipanggil Peace Summit ni, mestilah orang yang Hamas bersetuju. Maka logiknya saya harap tuan-tuan akan faham. Hamas boleh datang dan pergi, Gaza kekal di situ. Kenapa Hamas datang dan pergi, nanti naik lagi kumpulan-kumpulan baru Palestin. Dan orang Palestin tetap akan berjuang sama dengan mana Hamas berjuang. Kerana saya dah jelaskan tadi, tahun 56 Hamas tak ada 8 sayap. Bila 8 sayap ni berperang untuk Palestin merdeka, mereka diletihkan oleh perang, mereka mengambil two-state solution dalam bentuk perjanjian, bukan usul. Two-state solution yang kita bincang 1993 adalah perjanjian. Dia tak berlaku di PBB. Di mana mereka ini ditemukan di Mesir, di Camp David, mereka ditemukan di Oslo dan mereka minta tanda dan tandangi perjanjian. Maka perjanjian itu menjadi perjanjian. Tadi saya dah jelaskan, two-state solution sekarang tidak bersifat perjanjian. Hamas ataupun siapa saja orang Palestin tak perlu menghilangkan maruah dia dengan mengiktiraf Israel. Dan pastilah Israel tak akan masuk dalam perjanjian kerana perjanjian two-state solution berarti dia kena pindahkan tanah. Maka tidak ada istilah perjanjian two-state solution. Yang ada adalah usul two-state solution. Apa itu usul? Usul adalah yang berlaku dalam PBB. Yang Palestin ataupun Israel setuju ataupun tidak bersetuju, tetapi negara-negara di dunia akan diminta mengundi untuk mencapai undi 145 untuk meluluskan usul ni. Bila lulus usul ni, dia terguna pakai sebagai keputusan masyarakat antarabangsa. Sama ada Palestin setuju ataupun Palestin tak setuju. Maka bila dia menjadi keputusan masyarakat antarabangsa, saya bercakap dengan tuan-tuan, apakah untung ruginya? Baiklah. Two-state solution tidak menguntungkan Hamas. Tidak menguntungkan Palestin. Letak tanda soal. Tapi two-state solution merugikan Israel. Bila usul ni dibawa oleh Colombia dan kemudian kita doakan 145 negara bersetuju, berarti tuan-tuan tengok ni, siapa yang akan rugi dalam perjanjian two-state solution? Two-state solution berarti Israel akan rugi. Kerana tanah ni yang Israel duduk ni kan, tanah-tanah putih yang ada ni, Israel kena pulang mengikut tanah ni, hijau ni. Ini hijau Palestin. Berarti ini bukan perjanjian Palestin untuk mengiktiraf Israel. Ini usul masyarakat antarabangsa. Israel tak akan setuju. Kerana dia tak maulah pulangkan tanah ni. Sebab tanah ni dia dah ambil ni. Tanah-tanah yang ni tanah Palestin asal. Kalau two-state solution, ini negara Palestin. Tanpa two-state solution, ini negara yang sedang berlaku di Gaza. Sedang berlaku di seluruh Palestin. Ni tebing barat ni, yang saya tunjuk pokok rambutan ni, 60% tanah dia dah diambil. Berarti ambillah pandangan, jangan menghina. Banyak saya punya video dengan Khairi Jamaluddin. Orang tuduh saya munafik ala segala macam kerana menyokong two-state solution. Tak ada. Two-state solution ni, usul dia tidak memalukan mana-mana negara Islam. Kerana dalam two-state solution ni, kalau kita tak iktiraf Israel pun, Israel dah memang dah ada dalam PBB.
Kita tak mau iktiraf. Kita kata negara haram Israel. Tapi apakah Israel itu negara haram? Dia ada dalam PBB. Kita mengiktiraf Palestin. Tapi apakah Palestin itu negara yang diiktiraf? Tak ada. Dia tak ada dalam PBB. Maka kalau two-state solution buat, Palestin akan mendapat negara merdeka dengan peta ni. Ini peta tepi barat, ini peta Gaza. Baik, bagi penentang-penentang two-state solution, dia bukan perjanjian. Dia tidak menyambung sirah perjanjian Oslo. Dia mengembalikan resolusi 252 tahun 1968, di mana dalam resolusi ini, inilah peta Palestin. Waktu dibuat pada tahun 1968 peta ni, orang Palestin tak setuju. Sebab tu dia ada perang. Dia perang lagi tahun 73, zaman-zaman di mana Palestin nak 100% peta ni adalah peta mereka. One state solution, iaitu Palestin. Tapi sampai tahun 1993, bila Israel makin menang dan ambil tanah yang makin banyak, maka Yasser Arafat tak ada pilihan. Dia tanda tangan two-state solution. Berarti two-state solution yang 1993 tu perjanjian. Di mana orang Palestin bersetuju mengiktiraf negara Israel. Dan Israel kena bersetuju mengiktiraf negara Palestin. Cuma yang kita bincangkan sekarang tak ada kena-mengena dengan perjanjian. Dia usul, dibawa oleh Colombia. Kemudian kita berharap berdasarkan trend sokongan kepada Palestin mencapai 157, maka sekurang-kurangnya 145 lah two-third ni. Negara akan menyokong pembentukan apa yang dipanggil two-state solution. Bila two-state solution dipersetujui ataupun tidak oleh Palestin, dipersetujui ataupun tidak oleh Israel, peta ni kena dilaksanakan. Peta ni mesti dilaksanakan. Okey, tuan-tuan faham Okey, baik. Nanti tuan-tuan kata boleh percaya ke tak? Itu saya tak boleh jawab. Tuan-tuan tanya boleh percaya ke Israel tak? Saya tak boleh jawab. Saya cuma berkongsi dengan tuan-tuan perkembangan kefahaman mengenai fakta kejadian ini. Jadi sekali tuan-tuan kata pula, boleh percaya ke tidak, saya tak yakin dengan Israel, itu saya tak jawab. Kita lihat ke depan apa yang akan berlaku. Cuma asas pengetahuan untuk mengelakkan fitnah kita kena faham. Tidak semua yang menyokong two-state solution adalah pengkhianat kepada Palestin. Kerana ini bukan perjanjian. Dan two-state solution kalau dilaksanakan, kita ambillah jalan mudah. Apakah Palestin akan rugi kalau dia dapat balik tanah dia? Tuan-tuan jawab sendiri. Apakah Palestin akan rugi dengan two-state solution yang dibawa oleh Colombia yang kalau Malaysia menyokong? Apakah Palestin akan rugi kalau dia daripada keadaan begini, dia balik begini? Tuan-tuan jawab. Apakah Israel akan rugi? Sahlah rugi. Sebab dalam tanah-tanah yang dia rampas ni, tanah-tanah yang dia tukar daripada hijau jadi putih ni, dia telah gazetkan tanah tu tanah dia. Resolusi binding sayang. Resolusi yang akan dibawa di bawah United Nations General Assembly adalah binding, berkuat kuasa. Berarti kalau usul ni dibawa oleh Colombia dapat 145 undi, dia binding. Berarti kalau Israel tak ikut syarat ni, tak ada masalah. Tak ada siapa pun nak perang dengan Israel. Tapi PBB akan menggunakan undang-undang dia. Negara yang enggan mematuhi resolusi akan dikenakan sekatan. Wajib bagi semua negara-negara PBB yang ada di bawah WTO, World Trade Organization, tidak berniaga dengan Israel. Adalah wajib bagi semua negara-negara yang ada di bawah United Nations memutuskan hubungan dengan Israel. Itu dipanggil pelaksanaan. Nanti tuan-tuan tanyakan, dah binding apa boleh buat? Takkanlah negara-negara nak pergi perang, tak? Tiada sebarang peperangan. Yang akan dikenakan oleh Israel adalah cara bagaimana PBB melaksanakan usul. Apabila usul diluluskan, macam mana kuat kuasa? Kuat kuasa adalah mengeluarkan negara ini daripada semua agensi bawah PBB. Dan Israel akan paling terkesan apabila dia terkeluar daripada perjanjian WTO. Faham? Veto ni, sayang, abang nak abang, yang ni kita bincang yang akan dibentangkan oleh Colombia, bukan di Majlis Keselamatan. Yang akan dibentangkan di Colombia adalah di Majlis Perhimpunan Agung. Bergantung kepada undi negara 2/3. Amerika tak boleh veto. Mana-mana negara tak boleh veto. Dia sama dengan perjanjian pembentukan Korea Selatan dan Korea Utara 1951. Undang-undang ni dah pernah dibuat. Di mana 1950 berlaku perang Korea. Amerika sokong Korea Selatan. Buat resolusi Korea Utara yang disokong China sanction. China veto. Sebab China sokong Korea Utara. Dah kedua-dua buat usul tak boleh. Maka pertama kali usul dibawa di luar daripada Majlis Keselamatan di mana tukang veto tak ada. Maka diundi setuju. Garis 39 darjah dibuat yang tuan-tuan tengok Korea Selatan menghadap Korea Utara tu. Itu adalah resolusi pertama di luar Majlis Keselamatan yang dibuat oleh Perhimpunan Agung. Maka perkara yang samalah yang nak dilaksanakan ke atas Palestin.
Dengan apabila resolusi itu kata rujuk balik peta 1968, terguna pakailah peta itu sama seperti terguna pakainya peta Korea Utara dan Korea Selatan. Berarti tuan-tuan nak tanya dengan saya nanti, apakah sejarahnya ada? Ada. Kita rujuk pada sejarah Korea Selatan dan Korea Utara. Di mana waktu usul dibentangkan, Amerika veto. Dia tak bersetuju, nampak rugi Korea Selatan yang dia sokong. Bila bawa lagi satu usul yang merugikan Korea Utara, China veto. Akhirnya, buang Majlis Keselamatan yang ada dua negara proksi perang, bawa usul ini pergi pada kuasa negara-negara anggota PBB. Inilah benda yang akan diulangi untuk Palestin. Dan bagaimana tuan-tuan kata peta itu laksanakan? Korea Selatan dan Korea Utara pakai peta itu sampai sekarang. Peta yang diputuskan oleh resolusi tersebut. Resolusi pertama di luar Majlis Keselamatan yang diputuskan oleh United Nations General Assembly adalah yang membentuk Korea Selatan dan Korea Utara. Di mana garis 39 darjah diperkenalkan. Jadi kalau tuan-tuan dah faham, besok orang cakap tentang two-state solution, bukan kita orang Islam nak pergi iktiraf negara Israel. Bukan Israel yang pula akan pergi iktiraf negara Palestin, tidak. Ini adalah keputusan masyarakat antarabangsa. Dan macam mana masyarakat antarabangsa nak buat keputusan tentang sempadan? Masyarakat antarabangsa dah buat dah pun keputusan tentang sempadan tahun 68 ni. Ini sempadan dia. Cuma pada masa ni, masyarakat antarabangsa tak bersungguh-sungguh untuk menghukum Israel. Masyarakat antarabangsa tak bersungguh kerana Amerika boleh veto. Dan untuk menggunakan Palestin Merdeka ni, tak ada negara berani buat inisiatif. Maka sekarang, apabila Arab Saudi dan Kanada buat inisiatif, menguji kekuatan. Kan 22 bulan waktu saya belayar sumut tu. Kenapa kita belayar sumut semua? Kerana kita nak gayuhkan dunia, menekan pemimpin-pemimpin negara berkecuali, menyokong usul ni. Maka dapatlah 157 mengiktiraf Palestin Merdeka. Bila usul 22 hari bulan September tu telah mendapat 157, Presiden Gonzales Petro ni dia kata tak guna usul ni. Kita iktiraf Palestin Merdeka, Palestin macam tu juga. Maka dia bawa satu lagi. Bahawa Colombia akan membawa satu lagi usul yang sama seperti mana berlaku pada Korea Utara dan Korea Selatan. Iaitu usul ini mestilah dibinding. Mestilah dilaksana dan dikuatkuasakan. Jadi bila bulan November usul ini bermula dan bulan Disember dijangka diundi, tuan-tuan jangan maki orang. Dia tak faham lagi pula tiada negara Israel. Naik kau kejap ni. Awak baru masuk aku, Israel yang untung two state solution. Awak baru masuk, sebab awak tak faham peta ni. Okey, baiklah. Saya bagi kat awak jawab sekarang ni, apa yang Palestin rugi dengan two state solution? Dia penduduk Palestin tu. Orang Palestin ni pernah menandatangani perjanjian two state solution. Orang Palestin ni tanda tangan tahun 1963. Yang kau duk kemaruk buat apa? Orang Palestin tanda tangan. Hamas tak bersetuju. Hamas menang pilihan raya. Hilangnya kumpulan pelobi Hamas yang pertama, naiklah Ismail Haniyeh yang cenderung pada perkara ini. Israel yang tak mau. Berarti two state solution ni kan kita dah sebut. Macam mana pula Israel nak untung? Dalam jangka pendek, Israel akan jadi rugi kerana dia kena keluar daripada 60% tanah di tebing barat, maka terbentuklah peta biru Palestin. Kalau kita biarkan tanpa two state solution, hilanglah tanah ni pasal makin hari makin kecil, makin hari makin kecil. Kalau benar ya, benar pula dah orang aku terbaca dia tu tulis benar, aku tersebut benar. Apa Israel buat sekarang? Hari ini Parlimen Israel membuat undian pusingan pertama. Mereka dah tahu dah Colombia ni nak buat usul Palestin, mereka cepat-cepat buat usul mereka. Apa usul dia? Tiada lagi tebing barat. Baca berita letter semalam Parlimen Israel dia kena ada lalu 4 pusingan. Pusingan pertama semalam menang. Kumpulan yang mau menghapuskan nama tebing barat. Ni tebing barat ni akan ditukar kepada nama Sumaria. Menjadi milik penuh Israel dan orang Palestin dianggap bangsa yang menumpang. Okey, faham? Berarti kalau tanpa benda-benda yang kita sebut ni, kita seronoklah duduk Malaysia berbangga-bangga jangan iktiraf Israel. Orang Palestin tu akan mengalami apa? Nanti undi pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat. Kalau Knesset Israel berjaya mencapai 61 undi je. Sebab dia 120. Berarti Palestin di atas mereka ni, tebing barat ni di atas mata mereka tidak lagi menjadi negara Palestin. Tebing barat adalah orang-orang Palestin menumpang di atas tanah Israel. Jadi kena faham. Daripada kita rugi di mana Israel buat usul di parlimen, kemudian tak ada usul lain kita sokong. Kita rugi kan? Israel buat usul ni, dia istilah dia kata,
Sekarang kita nak lawanlah usul ni dengan memilih bahagian yang paling mudah mendapat sokongan dunia. Kita nak minta one state solution, tak ada asas. Ambillah two state solution dulu. Di mana dengan ada two state solution yang diiktiraf oleh pertubuhan dunia, nasihat Israel tak boleh senang-senang mengatakan tebing barat adalah Israel dan orang-orang Palestin yang berada di sana menjadi orang yang mendiami tanah Israel pula. Faham Jadi berarti dalam perniagaan ni jangan rugi dengan mengambil ni dulu. Besok kita kuat, kita lawan lah nak one state pun. Sekarang one state kau sembang je. Suruh pergi masuk Palestin, kau tak mau perang. Dulu aku cakap dah, pergi ke Lebanon, bagi tahu saya nak join kumpulan apa. Kau nak join kumpulan Hamas pun saya bagi tiket. Kau nak join Hezbollah pun saya bagi tiket. Kau nak join kumpulan Nusrat Islam pun saya bagi tiket. Kau tak nak berjuang, lepas tu dekat sini kau kata rugi. Dalam keadaan kita tak boleh berjuang, kita boleh dapat apa yang dipanggil tiket paling mudah untuk Palestin ni, iaitu dengan mendapatkan tanah ni daripada hilang jadi macam ni. Berarti saya tanya, apakah Palestin akan untung? Ya, kita ambillah kata Palestin tak untung sebab kawan kita ni nak two state solution. Kawan ni nak one state solution. Tapi apakah dengan kita nak dengan realiti semasa tu sama? Realiti semasa sekarang, kalau yang ni lambat, ni two state solution lambat dibentangkan, dan Parlimen Israel kemudian gazetkan tanpa ada perlawanan dunia, dunia tak mau lawan, dunia nak biar je Israel gazetkan, maka Israel akan gazetkan West Bank ini adalah tanah Israel. Orang-orang Palestin yang ada di atas tanah hijau ni akan dicukaikan kerana menyewa tanah Israel. Mereka boleh dihalau keluar daripada rumah pada bila-bila masa kerana West Bank telah menjadi negara Israel. Mereka akan kehilangan kebun, rumah, mana-mana yang Israel nak ambil pada bila-bila masa kerana mereka dianggap penumpang dalam negara Israel. Sebab tu kena baca selalu. Jadi semalam, nasihat Israel dah bertindak lebih cepat. Dia tahu dunia akan menentang dia, dia bagi sakit hati dunia dengan nak membuat usul mengiktiraf. Mengiktiraf bahawa tanah tebing barat adalah negara penuh Israel. Mana-mana orang Palestin yang ada di atas tanah-tanah biru yang mereka telah sisakan sebagai tanah yang mereka benarkan orang Palestin duduk, dianggap penumpang ke atas tanah Palestin. Yang biru cair itu apa? Okey, yang biru cair ini adalah Bukit Golan. Golan Heights. Ini adalah tanah yang mereka ambil daripada Syria. Tak usah risaulah tu, nanti kita cerita bab Syria, bab Golan Heights. Tanah biru ni dulu adalah tanah yang milik Syria. Perang 1973, Syria kalah perang kerana cuba membantu Palestin, dia ambil Golan Heights. Yang sekarang ni lepas ambil Golan Heights, dia ambil darah. Lepas tu dia hasut pula puak. Bukan Kudus satu lagi. Drus. Dia nak ambil Suweja. Ini yang berlaku dalam kawasan ni. Ini dah jauh ke belakang lah. Dia Bukit Golan, nanti bab yang lain pula. Tu bab dah masuk tanah Syria. Jadi bila saudara faham, bila orang sebut two state solution, tuan-tuan janganlah sebut orang ni adalah orang munafik. Two state solution tidak ada satu pun perjanjian yang Palestin akan mengiktiraf. Ini usaha masyarakat dunia. Berarti dia bukan perjanjian untuk mengiktiraf Israel. Dia adalah usul untuk menyokong tanah Palestin berdasarkan persetujuan yang biru, tanah hijau itu adalah tanah Palestin. Selesai jadi tuan-tuan dah faham. Saya akan cakap minggu ni sepanjang minggu ni untuk faham. Tiada terhilangnya maruah kita dan tak akan hilang maruah orang Palestin untuk iktiraf Israel. Ini usaha masyarakat dunia. Kalau kata Palestin tak untung, ya tak apalah sebut Palestin tak untung. Tapi saya sebut kata dia rugikan Israel. Kalaulah tuan-tuan menentang two state solution, Israel seronok. Sebab dia nak banyak orang tentang. Dia naklah kita bawa naratif one state solution sebab dia tahu sampai bila pun tak dapat one state solution. Lah ni kita benarkan mereka, suruh mereka tentang two state solution atas nama maruah. Mampu pergi kat mereka lah, maruah ni bila-bila masa mereka boleh sembang. Yang penting tanah kita dapat. Jadi kita ni pun bercakap lah maruah. Mereka sapu tanah. Kita ni duk bercakap lah tentang one state solution. Atas semangat gedung-gedung, habis kopi, duduk kedai kopi. Atas realiti tanah Palestin, orang Palestin dihalau kebun dia. Orang Palestin dihalau daripada rumah dia. Orang Palestin dihalau daripada tanah air dia. Sebab apa? Sebab two state solution atas nama maruah telah menjadi senjata Israel untuk menghalang orang-orang Islam menyokong ketua-ketua negara mereka yang nak iktiraf two state solution. Sebab kita tak faham ekor kepala. Jadi besok bila sokong kita katalah PM kita pro-Yahudi. Sebab kita tak faham. PM ni pro-Yahudi apa semua. Tidak. Dia menyelamatkan bahagian yang masih ada. Sekurang-kurangnya dapat bahagian ni dah, alhamdulillah. Kalau sekarang ni kita tak sokong dan usul tu gagal.
Kita tak sokong dan usul tu gagal. Tak adalah Palestin back to square one. Dan Israel pula memandatkan ini adalah tanah tebing barat akan digazetkan sebagai the real Israel. Maksudnya tebing barat ni tidak akan lagi dipanggil occupied land. Sekarang ni dia panggil occupied land, wilayah yang dia jajah. Sekarang dia kata no, this is our land. Bila this is our land, orang Palestin di sini akan dicukaikan kerana menduduki tanah Israel. Dan orang Palestin yang ada dekat tanah hijau ni, di atas apa saja rang undang-undang Israel buat, dia boleh dihalau keluar. Dia boleh dibuang keluar. Jadi tuan-tuan kena faham. Bersemangat untuk two state solution, lawan two state solution ni, tuan-tuan kena faham juga akibat dia. Tuan-tuan kena faham tu dulu. Sayang, dengar sini Kita ambil fiqh dulu. Fiqh sekarang ni faham two state solution. Jangan ambil bayangan apakah nanti akan ada tentera apa kemudian. Sebab semua negara merdeka, dia boleh melaksanakan kemerdekaan dia lah. Semua negara merdeka, jangan cerita dia nanti ada ada semualah sebab dia negara merdeka. Saya nak fahamkan dulu ni. Supaya besok tuan-tuan akan faham apa itu two state solution. Nanti Palestin merdeka kita pakat cerita pula. Boleh berniaga ke, nak buka kedai Tom Yam ke, kau nak buka kedai baju bandel dekat Palestin ke, kita fikir kemudian. Kita jaga dulu supaya kita faham. Supaya kita, ni apa, jaga maruah orang munafik. Ya, faham. Jadi dulu kita kata, sokong two state solution ni iktiraf Israel tak. Two state solution ni baca dalam satu keadaan je. Iaitu, memenangkan orang Palestin ketika dia berada dalam titik di mana negara dia tak ada. Menangkan dulu supaya dia jadi negara. Kuat lagi besok nak lawan Israel kemudian. Buat masa sekarang sembang, Palestin dah tinggal macam ni. Ni daripada zaman tok saya duduk sembang. Pompang sampai ayah saya sembang pompang. Ini dah tinggal Palestin. Kau sambung lagi pompang, tak tahu besok putih habis semua tanah ni. Maka bila kita cakap tentang two state solution, masyarakat antarabangsa boleh mengenakan. Sebab masyarakat antarabangsa, dia tak faham tentang one state, semangat tanah Islam milik orang Islam. Dia faham realistik dia, inilah peta yang ada. Dan peta ni telah pun diresolusikan pada tahun 1968. Dan peta ni dah cukup. Berarti saya pegang pada hujah, apakah Palestin menang? Letak je question mark, Palestin tak menang. Tapi sah, Israel akan kalah. Kerana Israel terpaksa memulangkan tanah yang diambil. Ingat tanah-tanah putih ni, kita baca sebagai wilayah yang diduduki. Dia dah gerankan. Rakyat dia kata ini tanah sah. Orang Israel ni bina rumah. Dia dah beli rumah dah. Dia Ma'ali Adumin. Dia dah beli rumah dah di E22. Dia dah beli rumah dah di E7. Kawasan-kawasan perumahan yang besar. Dia beli, dia kata tanah dia. Dia tak pernah rasa kata ini adalah tanah yang diduduki. Sebab Israel kata beli tanah ni buat rumah. Berarti apa yang kita nak faham, orang Israel kena keluar daripada tanah ni hingga dia menjadi begini. Kalau benda ni dah pun diluluskan dan dia telah menjadi convention, berarti kerana Israel tak mahu memenuhi convention ataupun resolusi ni, Sekatan Perniagaan akan dapat dilaksanakan secara mutlak. Jadi Israel berada dalam keadaan Amerika tak boleh lindung dia kerana usul ni tak dibawa dalam Majlis Keselamatan. Usul ni dibawa dalam Perhimpunan Agung. Negara-negara dalam PBB adalah anggota WTO, World Trade Organization. Berarti bila resolusi ni dikuatkuasakan dan Israel tak mau patuh, langkah sanction yang pertama, sekatan ekonomi. Langkah sanction yang kedua, sekatan diplomatik. Langkah sanction yang ketiga, bla 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 bla. Dan kemudian Palestin akan dapat langkah yang pertama. Palestin ada wakil tetap di PBB dengan nama negara yang ke-194. Palestin. Palestin layak untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan mana-mana negara yang nak buat hubungan diplomatik dengan dia. Semua urus niaga dengan negara Palestin dianggap sah kerana itu tanah Palestin yang merdeka. Okey, dah faham? Itu dah saya jelaskan petang ni pada tuan-tuan. Dah tengok kan? So faham kan? Apa dia tu two state solution? Bukannya kita nak bagi kuasa kepada Israel, tidak. Tetapi buat masa sekarang ni, inilah yang terbaik. Maka rakyat Malaysia, tolong jangan dengar benda-benda yang pelik-pelik. Nak dengar cerita Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi tetap akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita tak perlu tunggu. Apa yang boleh kita bantu sekarang, kita ambil semangat Salahuddin Al-Ayyubi, kita buat benda yang sama. Apa yang kita boleh bantu, kita bantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.